Perempuan lepas berkahwin garanti ada masalah pinggul dia lepeh ataupun kembang sangat. Tis nak mantulkan balik supaya suami anda tak cari perempuan lain. 4 senaman variasi untuk pinggul anda. First, we're going to do courtesy lunges. Kaki buka luas in this position. Kaki kanan silang ke belakang and then turun ke bawah. Pandang bawah, naik balik. 1, 2. Buat 10 kali pelan-pelan. Pandang je bawah. Rasa betul kat pinggul. Dengan quadricep tu sikit. 4 pelan-pelan. 5 lagi. Pandang bawah je. 6. 7 lagi perlahan-lahan. 8, 9, 10. Okey, kaki buka luas, semua squat pula. Ni paling saya suka. Memang attack pinggul dengan adapter sikit. Pelan-pelan turun bawah. Tolak pinggul ke belakang. Tolak pinggul ke belakang tau. Tolak, rasa kat pinggul, adapter sikit, naik balik. 1, cuba sentuh lantai pelan-pelan. Now, lelaki ni saya akui, kita akan terpikat dengan perempuan yang cantik. Tapi ingat, isteri kita dah berkorban banyak untuk pastikan kita bahagia. So, hargai pengorbanan isteri anda. Janganlah tinggalkan mereka. Dan para wanita, sama juga. Hargai suami anda. Kasih sayang mereka. So bersenamlah. Bersenam untuk kesihatan dan ketegasan. Sambil tu dapat badan yang cantik. Suami pun sayang. Nah, selanjutnya we're gonna do kick back. Kaki buka luar in this position. Kaki tolak ke atas. Rasa kat pinggul. Ini tadi kena kat pinggul. 3 lagi. 4 lagi. 5. Nah, tapi yang peliknya, kenapa perempuan je kena bersenam untuk cantik? Laki tak perlu ke? Laki tak perlu handsome ke untuk isteri mereka? Mestilah perlu. Laki pun bersenam jugalah. Last one, hubra. Ui, pinggul aku. And then next one, just a normal squat. Pinggul tolak ke belakang. Naik balik 1, perlahan-lahan. 2. Ingat, bila dah buat sekarang ni, pinggul tolak ke belakang tau. Baru korang rasa lebih banyak bahagian pinggul. Jangan lutut tolak ke depan, pinggul tolak ke belakang. 4, 5 lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax sekejap, 30 saat ke 60 saat. Kita sambung round yang kedua pula. Cuba buat 3 round. Aduh, cuba buat sebanyak yang boleh. Aduh, sakit pinggul aku. Dan follow saya kalau korang lagi banyak senam-senam macam ni yang korang boleh buat kat rumah tanpa peralatan.